Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Karnival Pendidikan 2019 serta Dekad Membaca Kebangsaan 2019. Guru dalam mendidik dan merealisasikan aspirasi pendidikan negara. Jalankan untuk menunjukkan unsur STEM yang rujuk kepada dasar pendidikan untuk meningkatkan daya saing pelajar dalam bidang sains dan teknologi. Keputusan kedua menandakan tirai Karnival Pendidikan dibuka dengan secara rasminya. Selamat pagi. Hai, saya Kak Stamson. Saya Om Kim Yun. Kini kami berada di Dewan SMK Dato' Muhammad Said telah mengadakan Karnival Pendidikan. Ramai-ramai lagi. Okey, hai. Korang boleh tengok pendapat cikgu tentang Karnival Pendidikan setakat ini. Okey, kalau pada pandangan saya, Karnival Pendidikan yang kita buat pada tahun ini dan juga pada tahun-tahun yang sebelumnya merupakan satu usaha yang cukup bagus untuk mengembangkan bakat pelajar dalam pelbagai bidang. Jadi kalau kita tengok hari ini macam-macam mereka cipta yang telah dibuat dan saya sendiri pun tertarik dengan beberapa produk yang saya rasa kalau saya dapat beli, saya dapat gunakan dalam kehidupan seharian saya rasa ini akan mendatangkan manfaat kepada kami sekeluarga. Jadi saya rasa ini medan yang cukup baik untuk anak-anak pelajar mengembangkan bakat mereka dalam berdasarkan perasasan dan pengetahuan sains yang ada yang diperoleh waktu pembelajaran mata pelajaran sains di sekolah setiap hari. Terima kasih cikgu. Hello. Saya bersama dengan dua orang raja.
anda mesti ada rakan-rakan yang menyertai pameran ini kan? So, apakah perasaan anda apabila melihat rakan-rakan anda mencipta sesuatu yang menarik? Saya rasa haru sebab mereka dapat mencipta sesuatu yang baru daripada inovasi yang kita buat sendiri. So, saya sebangga ada kawan macam tu. Terima kasih. Saya rasa bangga, gembira sebab diorang ada idea untuk buat something yang berguna untuk masyarakat. Selamat sejahtera, saya Om Kinyun. Saya Nidya dan kami dari Global TV PSS dan kini kami bersama dengan Puan Nisha. Selamat sejahtera. Kami ingin tanya dari orang pandangan jadi setakat ini. So far sangat bagus, okay. Sebab dekat Carnival ni kita nampak banyak bakat-bakat baru yang menunjukkan mereka punya kemahiran dan idea-idea yang sangat bernas, okay. Dekat sini juga kita boleh tahu macam-macam teknologi yang baru, yang berkenaan teknologi baru, tak kira lah desain ke, bidang teknik vocational, bahasa, kita banyak pendekatan baru yang ke arah Alaf 21. Okay. So saya rasa sangat bagus untuk pendedahan bagi semua pelajar untuk tahu. Kadang-kadang kita tengok negara luar punya, tapi kita tak tahu yang Malaysia pun boleh hebat. Okay. Kali pertama menyertai program ini? Pertama sekali, saya dengan Kisha memang dua sedang berhutang di hadapan orang lain dengan video untuk kita. Lepas tu, as far is so good and then yeah, we have fun. Okay, bagaimana dengan perasaan anda, Kisha? So far very good. So our team got Vetri, Joel Bara, Darwin and Uki also. So we wait for the guys to come down. Thank you. Itu saja dari kami. Sekian. Selamat kembali ke Global TV PSS. Hari ini merupakan hari kedua Carnival Pendidikan SMK DMS. So, kita sekarang berada di ruang bilik tayang yang sedang berjalan pertandingan roket. Apakah pandangan cikgu terhadap peserta-peserta kita? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selepas mendengar presentation daripada semua pelajar daripada kelas 5A, 5B, 4A dan 4B, kita lihat bahawa pelajar-pelajar ini dapat menjayakanlah ataupun menghasilkan roket yang agak baik yang boleh ataupun menepati ciri-ciri roket yang diperlukan. Jadi, kalau kita tengok tadi presentation mereka melibatkan konsep-konsep fizik yang memang diperlukan untuk menghasilkan roket tersebut. Terima kasih cikgu. Okay, sekarang saya bersama dengan salah seorang peserta pertandingan roket. Hai, apakah nama anda? Nama saya Rocky. So, apakah perasaan anda apabila kali pertama menyertai pertandingan ini? Saya berasa gembira sebab dapat
menunjukkan tujuan kami membuat roket ni adalah untuk menghargai jasa Angkasa Malaysia. So kami rasa bangga sebagai seorang panglima Malaysia.